Okey, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat pagi. Bertemu kembali di dalam Azira Channel. Okey, pada pagi hari ini hari raya yang keempat sahabat. Saya nak turun ke pantai untuk mencari kerang sahabat. Tak tahulah ada lagi ke tak ada. Jom kita cari dulu, cuba dulu ada ke tak ada. Sekarang saya berada di pantai Murib. Okey, jom kita teruskan dengan aktiviti kita pada minggu yang pertama ni. Tak tahulah cuaca pun alhamdulillah redup sahabat. Yang pertama alhamdulillah. Kedua. Yang ni ketiga. Saiz besar boleh tahan. Ni 4 5. Alhamdulillah ada jugalah. Okey, kita teruskan lagi pencarian dia. Cari dia tak susah sangat, senang saja. Ada yang susah-susah, ada yang senang-senang. Okey, dah tak ada dah. Teruskan lagi. Okey, alright, yang ni dia. Ni. Yang ni. Ni dia sahabat, nampak? Besar. Nak buat video saya agak sukar sikit lah sebab dia barang pada jarang. Dan lokasi dia pun kita masih ragu-ragu. Ni dia punya ni. Nampak? Besar. Yang ni punya ni sahabat. Besar. Lepas itu dah tak ada lah. Nasib. Ni tak ada. Saya kena cari satu persatu. Dia jarang-jarang ada, tapi ada lah untuk kita lepas. Untuk kita lepas apa ni? Lepas-lepas makan ni boleh lah sahabat. Apa ni? Macam terlanggar sesuatu. Oh ya, saya rasa macam terlanggar. Ni dia punya. Kalau biji lah. Dia kerang merah Kerang ni memang sangat-sangat sedap lah. Sana punya tu kecil je. Ni kecil je nampak. Apa ni? Apa tu? Kayu. Okey, kita tengok dulu dekat atas pasir ni. Kebiasaannya dia ada. Memang dia kebiasaannya ada. Kadang dekat pasir, kadang dekat lumpur. Cari kawasan yang senang dulu. Kawasan yang senang biasanya di atas pasir ni. Kalau kita jumpa di sana, tak jumpa macam ni dah habis kena korek Kena korek kau-kau. Ni ni. Okey, saya highlightkan lagi. Nanti kalau ada kita jumpa lagi. Pencarian ni memang begini. Agak satu persatu. Tak ada lah kat pasir ni. Okey, ni. Hai, kena prank. Alamak, buat video tak ada hasil. Jangan kaya. Rupanya bukan. Minta maaf sahabat, minta maaf. Tengok gaya macam dia. Rupanya bukan. Tak apa, kita cuba lagi. Agak sukar kita temu sebab dia ni. Yang ni betul. Yang ni betul. Besar juga lah. Yang ni punya besar juga lah. Ada lagi sahabat. Saya nak masuk ke dalam ni. Unjut ni dulu. Ni. Macam ni. Nampak? Macam tu. Dia di aliran air yang mengalir. Kalau ada air mengalir tu,
Dan ada apa macam dia pun mengeluarkan hembusan air. Tu dia lah tu. Tiada. Selamat Hari Raya Aidilfitri Mulia. Dipinta menghembus hening dosa. Setahun gemilang sekarang menjelang. Tak ada rasa apa, jom. Saya nak skip dah dulu. Kalau ada nanti kita jumpa lagi. Ada tapi jarang. Ada dan tapi jarang sekali lah. Tapi ada. Dulu kan. Dan nampaknya satu dah mati di sini. Ada jalan macam tu rasa apa? Tegak macam tu. Di kawasan ini ada tapi jarang. Ada tu. Ni. Besar. Dua ke? Oh, dua lah. Dua. Empat. Yang ni satu lah. Dia ada berbuih macam ni. Ni ya ni. Biasanya ya tapi ni. Ada lah. Ada juga lah. Jarang. Saya dah masuk tempat yang seterusnya. Ada sahabat, ada. Minta maaf lah bunyi. Ada bunyi sikit lah. Tapi tak apalah. Memang tempat dia buat kerja. Selamat Hari Raya Aidilfitri Mulia. Okey, alright, dah tak ada. Baru setakat ni tak apalah sahabat. Ini buat rendang ni, sedap ni sahabat. Rendang kerang ni memang ternyata dia. Sedap memang ni. Macam ni. Iyalah tu. Okey. Ni pun je. Alhamdulillah di saat kita nak buat video dipermudahkan Alhamdulillah sahabat ada. Tapi kena main lumpur lah sahabat. Saya pun tak tahan lah. Badan 60 lebih. Timbang-timbang tu ni 60 lebih. Aduh. Jalan pun dah tak larat dah kadang-kadang. Kadang-kadang tak larat dah. Tak ada. Okey, tak ada. Dekat sini tak ada. Saya akan beralih lagi satu tempat lagi. Setakat ni alhamdulillah ada sikit. Kawasan-kawasan air ni kena cari. Kita lalu je sahabat. Ada kau. Ada. Ada lah. Kalau tak ada video kita pendek ni. Ada kau ni macam yo. Kan. Ush. Ya. Ada tapi satu-satu lah. Okay, alright. Ini hasil yang saya cari, yang pusingan pertama lah sahabat. Nampaknya keberadaan kerang ni dah agak berkurangan. Dah agak berkurangan lah. Pusingan pertama saya dah selesai. Saya nak cari lagi di tempat yang kedua dan ketiga. Tak tahulah ada ke tak ada. Nanti kita akan jumpa lagi di pusingan kedua dan ketiga ni. Dia dah kurang sahabat sebab dia kapal dah masuk. Jadi tak ada lah.
Okey, jom saya nak cari lagi dan nanti kita akan jumpa lagi. Nampaknya video ni akan jadi pendek sebab barang tak ada. Okey, jom saya teruskan dengan pencarian saya pada pagi hari ini. Cuaca pun dah mula panas. Okey, alright. Kita dah berada di tempat yang nombor 4. Tempat yang nombor 4 ni kita kena gagau. Semua tempat kita ni kena gagau. Yang nombor 4 ni lah. Apa tu? Alamak, apa ni? Hembusan lah. Hembusan di berlumpur tu kan. Sekarang ni saya ke tempat yang keempat. Tempat yang keempat ni biasanya lah saya cari kat sini. Biasanya saya akan gagau. Saya akan turunkan saya punya tangan ni. Saya kena cekau aja sebab dia tak ada tanda-tanda dia dan tempat ni dah kering sangat lah. Air dah pergi jauh. Air dah pergi jauh dah. Tempat ni memang kena gagau. Baru kita dapat lah. Macam ni. Apa tu? Oh, bukan. Dia bonggol macam dia. Ya, saya letak kat tangan. Kadang-kadang bukan tu. Kadang-kadang ya. Itu yang kita kena letak kat tangan. Hulurkan bantuan. Oh, di sini tak ada. Ada pun jarang. Bye. Okey. Dah faham? Dah faham, boleh turun lah. Azan pula sabar. Azan pula Azan tolong Okay, alright. Untuk kali yang terakhir, untuk last video di tempat yang keempat ni, saya akan, biasanya saya cari tempat yang pertama dan kedua saja. Lepas tu saya dah dapat, saya balik lah. Biasanya saya tak sampai ke nombor 4 ni lah, sebab dia jauh dan pencarian dia agak susah dan kecil lah. Ini hari ini dah tak ada, jadi saya kena pergi juga tengok-tengok. Mana tahu kalau tempat ni dah besar. Tak boleh dah besar sikit lah, sabar. Dah besar sikit lah, alhamdulillah. Ada yang kecil, ada yang besar. Kalau dah tak ada, saya akan cari kat sini. Dia dah sasak dah. Jadi walau macam mana pun saya kena dapatkan juga. Saya punya prinsip, macam mana pun tak ada, saya nak dapatkan juga. Kalau usaha kita dah berusaha sangat tak ada, mana itu je lah rezeki yang Allah bagi pada hari ini lah. Kan? Okey. Jenuh juga siapa. Ini lumpur dia tak dalam. Lumpur dia tak dalam sangat.
Tapi cari dia. Cari ni pun lain macam. Lain macam dia punya cari. Dah dua lah Dua. Tak ada lah sahabat. Ni kot. Ya. Besar sikit. Saya akan cari kawasan yang berair ni saja. Yang ada air lagi. Sebab dia dah kering sangat lah. Tempat dah kering. Ada tapi kurang. Jarang. Ush. Sebab dalam saya punya apa ni, kepala ni, air besar kerana naik atas. Tak ada. Okeylah. Senang juga saya nak cari lagi. Tengoklah. Kalau ada lagi saya cari lagi. Kalau ada tak ada, saya end live. Apa ni? Tutupkan saya punya video ni untuk hari ini. Dan saya akan buat aktiviti satu lagi. Hari ni saya nak buat 2 aktiviti. Orang nak tahu, subscribe. Okeylah sahabat. Saya rasa dah untuk setakat ini sahajalah untuk video mencari kerang sahabat. Alhamdulillah ada jugalah. Untuk buat renang ada sahabat. Alhamdulillah. Syukur. Ada semuanya. Besar-besar Besar-besar lah sahabat. Saiz. Ada saiz. Alhamdulillah. Rezeki ya. Ada bawah ni pun ada lagi sikit. 2 ke 3 kilo ada. Alhamdulillah. Okeylah sahabat, itu sajalah video saya untuk hari ini. Dan terima kasih kepada semua penonton yang menonton di Azira Channel. Kita akan jumpa lagi di video yang akan datang. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Alhamdulillah ada sahabat.